Hey guys, so untuk next video, hari tu aku cakap pasal kau boleh jadikan YouTube sebagai retirement plan. So ada jugalah yang DM aku dekat punya social media lah, korang boleh cari sendiri. So diorang DM, dia tanya betul lah boleh buat. Aku cakap benda tu kau bukan nak buat kau punya full time, jadi boleh lah buat. Kau just imagine kau buat satu channel kat office kau tu, kau pergi kat setiap department tu, kau tak cakap dengan kau tolong subscribe ya, tengok satu video je, cukup lah. Lepas tu along the way tu kau keep on buat lah, keep on buat. Hari ni semput sikit sebab aku jogging. So hari ni aku nak petik pasal, by the way nama aku Hafiz Izami. Aku nak petik pasal macam mana juga kau nak buat duit daripada YouTube, which is kau record benda yang kau suka. Contoh kalau kau suka main gitar, kau record lah, kau praktis ke. Kalau kau suka menyanyi, kau record lah, kau praktis ke. Kau suka mancing, kau record lah. Aku tengok banyak juga orang guna platform lain, which is bagus je untuk kau punya branding. Ataupun mungkin adalah kot orang nak buat apa, partnership program ke apa. Sekejap Tapi kau post lah juga dekat YouTube. Faham tak? Jadi cara nak buat duit tu, kau kena post je lah. Subscriber 1000, 4000 watch time. Jadi kalau setiap seorang daripada 1000 tu tengok satu video kau yang 10 minit, mencukupi lah. Faham tak? So lepas tu kau dah boleh generate income lah. Sebab aku ada cerita pasal macam mana kau nak buat niche, kau nak cari niche. So kalau kau rasa susah, macam aku cakap sebelum ni, kita bukan orang ada diploma atau degree on broadcasting atau content creator ataupun idea whatever. So kau buatlah benda yang kau suka. Faham tak? Kau buat benda yang kau suka. Kau suka makan, kau post lah video makan. Daripada kau keluar rumah, kau ambil video. Siapa pernah dengar pasal Ryan Toys Review? Kau pergi Google, search diorang ni, satu family ni, masyuk baik. And the best part adalah sebab sebenarnya bapak dia tu yang suka toys dan suka main game. Jadi dia dapat ilham ataupun idea untuk buat the whole family tu jadikan konten. So buat lah. Manalah tahu kan, kerja hakiki is kerja hakiki lah. Macam aku cakap dalam video aku yang sebelum ni, kalau kau nak buatkan YouTube as kerja hakiki kau ataupun full time income kau, kau kena buat macam 9 to 5 lah. Kau tak boleh lah buat 10 minit lepas tu kau lepak kat rumah, tak boleh lah. Tak boleh, tak jadi. Kau buat apa pun dalam dunia ni, kau kena buat macam kau kerja makan gaji lah. Disiplin. Faham tak? Jadi kalau orang tanya aku, boleh ke buat duit? Boleh, YouTube boleh buat duit, serius. Ini untuk, especially untuk orang yang dah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Sekarang ni aku macam lebih nak sarankan umur 40 buat YouTube. Buat YouTube baik. Kau suka main game, kau record lah kau main game. So benda tu. Sebab bila umur kau 40 dan ke atas ataupun 35 dan ke atas, kau lebih matang nak pilih konten. Kalau muda-muda ni kadang-kadang diorang buat konten tu ada yang tanpa berfikir. Jadi bila tanpa berfikir tu macam-macam lah jadi. So kau buat konten, kau record. Lepas kau record, kalau kau rajin edit, kau edit. Kalau kau tak reti nak edit, kau upload je lah. Faham tak? Cuma tips dia, at least create thumbnail. Ada thumbnail tu okey lah. So thumbnail tu yang buat kau orang singgah atau tak singgah dekat kau punya tu. Tapi kalau konten kau best ataupun viral, singgah je orang. So just imagine kalau kau boleh dapat 1000 dari sini tiap-tiap bulan atau 2000. So duit 1000 tu kau dah boleh letak tepi lah. Masuk ASB ke, masuk tabung haji ke. So kerja hakiki lah. Kalau kau rasa malas, sebulan satu video. Kalau kau rasa rajin, seminggu satu video. Kalau kau rasa lebih teruk rajin kau, satu hari satu video. Dapat tak? Jadi bila kau buat je video tu,
Mana tahu rezeki kau. Bottom line dia adalah aku tak suka lah guna side hustle ni. Tapi kau boleh lah buat macam YouTube ni as a hobby kau. Kau jangan cakap pasal tak boleh lah aku tak edit, nanti tak cantik. Tak. Betul, mungkin video yang editing lebih cantik, color lebih cantik, buat kau lagi senang nak grow. Betul, tak salah pun. Tapi bila kau nak tunggu semua benda tu, dia akan jadikan satu alasan yang kuat untuk kau tak buat. Macam aku cakap, bukanlah aku wajibkan semua orang untuk buat, tidak. Tapi aku sarankan lah, sebabkan ramai je. Kalau kau tak percaya cakap aku, kau buka EPF kau. Dekat EPF dia ada calculation bila kau retire, berapa yang kau dapat dan kau boleh survive lagi berapa tahun. Kalau tak percaya kau check lah. So Kalau suruh pergi kerja 2-3 kerja, tak ramai orang nak buat. Kalau suruh buat sale, tak ramai orang nak buat. Jadi kau buatlah benda yang kau suka. Kau post lah dekat YouTube. Maksud aku benda yang kau suka bukan sebab buat video tu. Kau buat benda yang kau suka. Kau suka main game, kau suka buat Hot Wheel, kau suka main Lego, post lah. Macam itu. And aku ada kawan, video Hot Wheel dia meletup. Dia post satu video dekat TikTok, millions view. Kau imagine kalau dia buat dekat YouTube, dah lama dia boleh dapat duit. So kita boleh fikir-fikirkan lah, tengok macam mana. Macam aku cakap, mungkin 1000 yang pertama tu susah kau nak kumpul. Tapi kau ada banyak masa. Pada umur kau 40 sampai kau nak retire umur 60, kau ada banyak sangat masa. Buat je lah. Start record satu, upload. Cuba korang komen siapa yang dah upload, yang ada channel, korang komen kat dalam ni. Aku akan subscribe channel korang. Dan korang pun macam biasa lah, jangan lupa subscribe channel aku, so aku boleh buat lah video-video lain. Semangat sikit. Kita perlukan semangat je. Okay, so fikir-fikirkan. Ciao. Sekejap, sorry untuk video yang gegar-gegar ni, sebab aku pergi jogging. Tapi aku terfikir nak record. Aku record lah, so gambar mungkin gegar-gegar, sound mungkin tak cantik. Tapi ni aku nak tunjuk kat korang. Kau buat je apa benda yang kau suka, record, post lah. Okay, ciao.